Kata Hafiz Ibn Hajar, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersembahyang zuhur lewat pada waktu agak sejuk itu adalah perintah yang memberi arti elok, molek, yakni istihbab, mengerjakan begitu. Sesetengah ulama mengatakan ia merupakan perintah bersifat anjuran untuk kebaikan duniawi kita, yakni amar irsyadi orang panggil. Perintah tu bukan perintah dengan makna wajib, tapi ada juga ulama kata wajib, memang wajib dalam keadaan. Ada hak wajib pun ada, kata sunat pun ada, kata istihbab pun ada, hak kata apa nama ni amar irsyadi pun ada, hak kata apa lagi, harus saja ada, hak kata rukhsah ada juga. Macam-macam pendapat, macam-macam pendapat. Apa ya jadi tidak serupa? Memanglah muka kebebasan kan? Dalam Islam ni dia bebas, bebas memahami, bebas keluar pendapat, ikut faham masing-masing. Sebab tu jadi beza-beza. Kerana dia tak terai kata jadi ada yang kata amar irsyadi. Sesetengah yang lain pula berpendapat perintah itu adalah perintah wajib. Demikianlah hak ni hak disebut oleh Ibnu Qudamah lagi ni, disebut oleh Ibnu Qudamah lagi. Demikianlah dinukilkan oleh Qadhi Iyad dan lain-lain. Al-Kirmani tidak menyedari tentang khilaf ini. Beliau menukilkan ijma' ulama tentang perintah Rasulullah ini bukanlah sebagai perintah wajib. Jadi dia kata Kirmani ni dia keliru, dia tak tahu ni. Padahal memang ada pun kata wajib, dia kata tak ada. Ni tak ada kata wajib. Habis itu. Jadi situ petikkan Ibnu Qudamah tadi berhenti sekata. Sekarang jadi macam-macam kan. Ni apa ni, ada hak kata wajib, ada hak kata sunat, ada hak kata istihbab. Hak lebih ramainya antara sunat ataupun istihbab. Hak tu hak lebih ramai. Dalam masalah ni kata molek buat gitu, sunat buat begitu, sunnah Nabi buat gitu, dan lebih afdal buat gitu. Itu hak kebanyakan. Hak kata wajib tak ramai, hak kata rukhsah pun tak ramai, hak kata harus saja tak ramai. Jadi gitu. Jadi setengah hak kata amar irsyadi lagu mana amar irsyadi ni, dia ada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita, royak kita tu, dia tidak sebenarnya, dia tidak berkait dengan hukum wajib ke sunat ke tak. Nak royak semata-mata harus untuk kemudahan duniawi kita, untuk keselesaan kita semata-mata, untuk keselesaan kita semata-mata, untuk kebaikan duniawi. Misalnya ayah kita larang tengah-tengah pelakar lah, kita kata peti, duduk bersabung, kita kata peti tu jangan terbit awal, kata dia jangan pergi, tak usah pergilah, jangan pergi, dia marah. Jadi marah tu untuk gapo? Dosa kau kalau dia tak marah gitu dah. Atau memberi makna sunat kau tak pergi tu dah. Dalam keadaan lagu ni, orang yang cerdik dia akan jaga kepentingan duniawi kita, kebaikan dunia kita. Jadi ada kalanya Nabi SAW tu dia perintah ke, dia larang ke, dia berkait dengan hak tu, dia bukan kena menggunakan dengan wajib. Dia termasuk dalam amar irsyadi. Sebab tadi lah orang tua kata jangan pergi. Jadi kalau pergi juga dosa kah? Masuk dah untuk kebaikan kita. Sebabnya tak ada jaminan. Pergi dalam keadaan tu takutnya kena. Banyak dah cerita orang tu kena, orang ni kena kan, mati. Jadi takut budak ni kena gitu juga. Jadi sebab tu dia larang. Jadi larang tu ada kena mengena dengan dunia, ada kena mengena dengan dunia. Tidak kata kalau dia pergi jadi gini, tak ada setara tu. Jadi amar irsyadi ni pun lagu tu juga. Dia banyak hak ni jadi punca khilaf ni. Sebab ni, sebab hak ni kata amar lil wujub, hak ni amar lil istihbab. Perintah Nabi ni memberi makna wajib, memberi makna molek, memberi makna kalau larang memberi makna haram. Ada hak kata, ada juga hak kata dah, perintah ataupun larangan itu dia termasuk dalam irsyadi.
Maka jadi khilaf. Kita kena tahu juga tu. Apa kadang-kadang hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Salah satu puncanya berbeza dari sudut tu. Ini dari sudut usul lah ni. Usul fiqh orang panggil. Usul fiqh. Dari sudut tu perbezaan. Dia boleh, dia tak mesti sama pendapat orang. Hak ni dia faham gini, hak ni dia faham gini. Jadi hak tu kita kena tengok sesuai dengan keadaan. Setengah-setengah dia terikat terlajak dengan hak zahir tu mengikut kaedah hak biasa. Dia kata lah gini. Setengah-setengah tidak. Satu contoh misalnya, ni kalau dalam hadis Nabi, dia kata ittaqul ghail, fa innal ghail yuqabilu al-adu fayud'thiruhu an farasi. Misalnya dalam hadis Abu Daud dan lain-lain lagi, lebih kurang lafaz dia tu lebih kurang ada beza sikit sebanyak. Mana Nabi SAW kata kamu kena jaga daripada ghail. Jangan berlaku ghail. Sebab ghail ini, kalau dia bertemu dengan musuh, menghadapi musuh, dia tidak dapat bertahan, dapat duduk dengan tetap di atas kudanya. Dia boleh jatuh. Gapo dia ghail tu dah. Ghail ni iaitu satu keadaan, satu suasana di mana seorang tu dia ada anak kecil lagi. Lepas tu dia duduk nyusul anak. Nabi SAW pernah larang jangan mengandung masa tu. Anak yang menyusu dalam keadaan ada dalam kandungan tu anak, ataupun anak dalam perut dalam keadaan hak luar ni ada duduk menyusu, hak tu ghaib orang panggil. Itulah ghaib maksudnya, budak tu. Jadi Nabi tak bui, dia kata gitu. Lepas tu dalam hadis Muslim dia kata tak apa, orang-orang Rum buat gitu pun dia tak jaga pun diri dia daripada ghail tu. Mana belah-belah nyusu dapat mengandung atau mengandung, ni duk bui susu lagi, tak apa dia kata. Mereka tu gagah-gagah pun. Jadi kalau kamu buat gitu pun tak apa juga. Nabi kata sini. Jadi hak dia, perintah dia tadi supaya tidak berlaku begitu, perintah tu perintah wajib ke? Wajib ke? Sunat ke? Kau lagu mana? Kalau kata wajib, mana tak boleh lah. Tak boleh, semua kena ikut lagu tu. Tak ikut lagu tu jadi dosa lah. Mana-mana mengandung masa menyusu tu dah dosa lah berlaku. Tapi ramai ulama mengatakan tidak. Ini hak dia suruh lagu tu, perintah dia tu irsyadi untuk kebaikan dunia kita. Apa yang Nabi SAW kata begitu kepada orang Arab sama-sama dia? Sebab mereka kurang makanan. Bila kurang makanan, kurang zat. Jadi dalam keadaan kurang zat, kurang tenaga, nak dua orang nak bui. Satu hot luar, satu hot dalam. Jadi ini menyebabkan jadi tidak sihat. Tapi kalau seseorang tu mendapat macam orang Rum, tengok dia buat banding dengan orang Rum. Orang Rum tu orang kafir. Orang Rum tu orang kafir. Dan waktu buat lagu tu tak ada apa-apa pun, Nabi kata. Jadi tak apalah kamu buat. Pasal apa tak ada apa-apa? Dia orang kaya, orang senang, makanan cukup. Jadi makanan macam-macam ni, makanan hak berzat, cukup vitamin ke apa ni. Jadi dalam keadaan tu ibu nyusu anak tak ada apa, tak ada memberi kesan, anak tu tetap sihat. Maknanya Nabi SAW buat banding dengan orang kafir boleh. Sebab itu urusan dunia. Sebab kita kata kita nak slim tak sewa putih buruk ni dah. Ikut orang kafir, dia pandai buat, boleh buat belakang, nak buat lagu mana. Kalau kita tu memang boleh. Zaman lah ni, bukan sebab zaman itu. Kalau orang tak buat saja ya, dia tak si. Kalau nak buat boleh. Jadi kepeh nak bersama dah. Bahagian anggota mana besar. Boleh. Dia sudah ada ilmu, manusia maju dah. Jadi kita tu orang kafir gitu, buat gini, tak salah. Sebab itu urusan dunia. Macam saat ni, Rain, dia kata boleh. Mula-mula dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh tu dalam konteks orang Arab yang tak cukup makan. Tapi kalau cukup makan, tak ada apa. Inilah orang panggil amar irsyadi. Hak berkait dengan dunia, untuk kebaikan dunia. Dengan orang kafir pun kita boleh contoh. Kita boleh belajar dengan dia, kita boleh ambil hak dia. Tidak kata hak Islam saja. Gitu cara faham agama ni baru luar. Kalau tidak kan, jadi seseorang kena tak boleh ambil daripada ilmu orang kafir, kelebihan ada pada dia. Dah.
Kita learn ni duduk belajar dengan orang kafir juga kan. Boleh ke dia ilmu lagu tu lah. Ilmu lagu tu boleh ke dia? Ilmu bina badan nak macam mana? Macam kena beringat tu cerita lain hak tu kan. Makan ubat koksir dia jadi kesan sampingan dia paruk. Hak tu tak kira. Dan kalau tidak sampai makan ubat pun ikut cara senaman dia boleh. Tengok Nabi SAW buat contoh, dia kata boleh. Mana hak tak boleh tu dalam keadaan tertentu. Supaya juga ini hadis. Kalau Quran lagu tu juga. Setengah-setengah ulama dia pegang dengan ayat Quran, wastashhidu syahidaini min rijalikum illa yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimma tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Dah seterusnya ayat tu jauh panjang ayat tu. Tak apalah. Mana bila kamu dah buat saksi, kamu kena bawa 2 orang lelaki sebagai saksi. 2 orang lelaki di kalangan kamu. Kalau tak ada 2 orang lelaki, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Mana 2 orang perempuan ni menepati atau sama dengan seorang lelaki. Saksi ni kena 2 dah juga ke mana-mana. Oleh kerana tak ada 2 orang lelaki, kena 2 orang perempuan. Jadi Tuhan suruh ambil saksi ni lagu tu. Perintah kata wastashhidu tu, perintah tu amar tu. Jadi perintah ni perintah kau. Perintah ni berkait dengan agama kau, dengan makna wajib, tak boleh lari daripada hak tu. Kau lagu mana? Ulama bahas tu. Jadi kalau kita baca satu pekoh saja, misalnya mazhab Hanafi, dia kata memang lagu tu. Tapi kalau ulama-ulama lain dia kata ini semua amar irsyadi untuk kebaikan duniawi kita. Sebab dia royak ni, dia royak hak semasa, bukan nak royak seumur lagu tu. Dia royak hak semasa. Hak semasanya pada masa tu orang Islam, bukan orang Islam saja, orang kafir, orang Arab ni, dia orang perempuan ni tidak banyak terlibat dalam urusan jual beli, dalam urusan perniagaan. Dia duduk di rumah. Jadi dia tidak banyak tahu tentang urusan ni. Hak banyak tahu terlibat secara langsungnya orang lelaki. Sebab tu nak saksi lelaki, nak saksi orang perempuan kan dia duduk di rumah. Bila dia tengoknya orang jual beli, orang nipu ke apa, kita tak ada kena dalam konteks tu. Bukan nak ayatnya bila-bila masuk. Siapa bila-bila? Kerana zat perempuan itu kurang ke mana-mana pun daripada lelaki. Dia hebat, dia accountant sekalipun tak boleh pakai, dia kena 2. Hak ni jatan dia tak erti kau 1, di kampung tak erti kau 1, dia dah ngira pun tak erti, dia seorang pada ada lawan 2 gitu kau. Dak, kata dia tidak lagu tu. Sebab ini amar irsyadi. Dia sebutkan tu selepas pada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Takut salah seorang daripada 2 orang tu dia terlupa, dia tersasar, dia tak faham molek cerita. Hak seorang lagi boleh beringat. Tak ada keadaan lagu ni orang lelaki pun bila dia tak faham cerita tu kan. Cerita urusan bank kau tu dia tak faham. Royak 3 kali 5 kali tak faham lagi dah. Jadi macam mana? Adakah lebih orang hak tak erti ni daripada orang ngaji? Takkanlah gitu. Sebab ini urusan dunia. Bila urusan dunia, tengok lah ni orang maju dah, orang perempuan ngaji lebih pada orang lelaki. Dalam bidang dia ngaji bahagian perniagaan, dia tahulah istilah-istilah dia. Dia bahagian bank khusus ngaji, bahagian perakaunan mengaji. Jadi dia tahu. Dia tidak akan mudah terlupa, dia faham molek benda tu. Orang ni kalau dia faham benda tu, dia tahu, dia akan ingat molek. Hak mudah terlupa ni, dia tak kemah mana tapak dia tu, asas dia. Jadi dalam keadaan ni, mana serupa lelaki dengan perempuan saksi. Hak sebenarnya ia jadi gitu tu kerana keadaan. Kerana keadaan, bukan untuk sama-sama sebagai hukum tetap agama lagu tu. Tidak. Tapi kerana orang ni pakai mazhab, dia tak tengok dah pendapat lain menyebabkan jadi agama ni buruk. Agama ni orang pandai letak orang tino ni nombor 2, makhluk nombor 2, makhluk kurang. Gitu jadinya. Sehingga setengah-setengah hak beragama dah lah, Islam dah lah keturunan ni, pun jadi nak lawan agama je, nak membebaskan wanita daripada benda-benda lagu tu.
Padahalnya itu pendapat dalam mazhab. Pendapat mazhab bukan mewakili Islam semua sekali. Banyak kawan lain-lain kita duduk bicara tu. Ni pula betul lah juga. Jadi misalnya nak jadi saksi nak raya, nak puasa kan, orang tengok anak bulan. Baik, kalau hak tino nampak budak ya orang balik tino nampak, kita tak sepakat apa saksi dia sebab dia tino, mungkin dia seorang. Lepas tu hak tua ni tua tak nampak, mana dah. Tengok dari segi logiknya takkan gitu. Sebab dia berkait dengan pandangan mata siapa pun. Lembu pun nampak tu kali tu. Ni budak memang mata dia cerah yang nampak. Kita nak utama orang dalam keadaan ni. Dalam kes-kes penyusuan. Sebab itulah ada khilaf ulama. Dia kata seorang pun pada dak, Imam Ahmad kata kalau dalam bab penyusuan, orang perempuan kalau dia jadi saksi dia kata lagu ni memang dia pernah nyusu, kena pakar hak dia. Seorang orang tino. Sebab apa? Benda tu berkait dengan orang tino. Lebih kepada dia lelaki, dia nak jadi saksi lagu mana? Kalau hak tino tu bui susu bawah tudung. Dia kamak kau bui susu pada ada apa? No. Hak tino barulah dia tahu molek. Mungkin dia tidak akan malu sama dia. Hak lelaki nak tengok lagu mana? Betul-betul nyusu ke? Nyusu dia kena isap, dia kena imlajah. Imlajah ni mana hak ibu tu bui. Apa ni kepala tetek tu masuk dalam mulut budak tu. Dia kena ada hak tu. Macam mana nak tengok? Jadi dalam keadaan ada lebih saksi siapa? Saksi mana? Perempuan atau lelaki? Sebab itulah kita tengok dalam fiqh mana-mana pun dia kata, "Dok, oh ni perempuan pada." Kata dia. Menunjukkan keadaan. Menunjukkan keadaan benda tu lebih terlibat ke tidak dia? Lebih dekat ke tidak dengan dia? Bukan semata-mata saksi dalam semua keadaan. Dok, tidak lagu tu. Jadi kita kena faham hak ni. Umat Islam ni kebanyakan mana-mana pun kadang-kadang saya pusing juga. Kalau lah naik mereka Islam, kita akan balas sama kita dulu. Tak ada akan balas dengan orang kafir. Sebab sama kita menegakkan hak dia mazhab. Tidak ambil kira berapa dia kat orang sebenarnya. Ni bimbang juga. Sebab tu molek juga Tuhan buat tidak selalu gapo-gapo. Dan mikir, dan belajar, dan kaji, dan tengok kelih dulu. Tidak kata selalu. Sebab apa dia boleh jadi balas sama sendiri. Tak payah saat ni lah. Tak ada Quran tu nak lawan. Yalah Quran juga wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tidak Quran. Quran lah suruh pera apa ni kuda. Kuda latih kuda, jaga, ambil kira kuda. Kita nak kuda anggap dia zaman le ni. Orang perang dengan peluru berpandu dah. Quran dah tu. Kita kena faham hak dia royak tu dalam konteks masa tu. Kalau dia royak peluru berpandu lah, kata kebal lah, no. Orang masa tu akan tanya, kata kebal lagu mana pula? Peluru berpandu lagu mana? Aku tak percaya agamamu. Kalau mu tak boleh bukti peluru berpandu tu lagu mana? Satu kerja pula dah. Dia royak hak semasa dengan dia. Dalam Quran lah royak. Dia royak buah apa ni? Buah delima, buah gaul dia lagi. Banyak kan dalam Quran ni. Tapi hak tu orang Arab kenal berlaku. Dia tak royak orang Mu'taz. Buah durian. Ya kita sini kaya raya ada kebun durian. Lepas tu dia tak sedap, tak ada zat ke? Dia royak tu hak sesuai dengan tempat tu. Gitu cara dia. Adalah tidak bijaksana kita royak buah durian. Orang ni dia akan kata, lagu mana orang dia? Mu pelawak. Aku tak percaya kalau selagi mu tak lewat mari buah durian kat aku. Mula satu kerja. Jadi adakah patut kerja Nabi ni kau nak bawa mari bukti ni buah durian? Ni tak kena tu. Sebab tu kita tak sotim buah tu. Bukan bermakna kita boleh buat kesimpulan dan tak ada sebut tak ada lah dalam syurga. Takkan lagu tu. Wudu pun ada. Wudu pun ada. Dan kalau arak boleh ada, boleh minum, wudu tu tidak ada. Ramai kan orang boleh wudu, tak boleh kalau tak makan, kalau tak nak wudu. Apa je. Jadi tidak semesti hak disebut. Dan hak disebut tu tidak semesti kita terikat dengan dia. Kena faham molek hak tu. Ni kadang-kadang itulah orang ngaji pun tak faham. Jadi orang ramai ni tak nak kata apa lah kita dah. Orang ngaji pun tak faham lagi. Amar ni amar gapo.
irsyadi kau gap. Ada khilaf kau tak ada. Sebab itulah ulama-ulama kata orang alim sungguh dia kena tahu gapo dia benda ijma', gapo hak ada khilaf, gapo dalil masing-masing. Dia kena tahu hak tu. Kalau tidak dia tidak layak, tak boleh kecek. Tak boleh kecek jadi susah. Jadi di sini amar irsyadi nak bayak nak kupah hak tu banyak lagi lah contoh-contoh lainnya. Jadi ada khilaf. Jadi kita kena tengok lah hak ni dia sesuai hak mana, munasabah hak mana. Kita tengok